Kadang-kadang bila kita dah penat sangat, otak dah ligat fikir macam-macam, kita pun ambil ubat tidur. Yelah, nak tidur pingsan serta-merta, tapi perasan tak? Bangun pagi esoknya, kepala rasa berat, migrain, badan pula letih dari semalam. Itu tandanya badan kita tak rehat secara fitrah. Kita cuma rehatkan sekejap je, tapi saraf kita masih dalam keadaan stres. Sebab tu, saya nak kongsikan fakta penting ni. Untuk dapatkan rehat yang berkualiti, kita bukan perlukan ubat penenang, ubat tidur, tapi kita perlukan sesuatu yang boleh relakskan saraf, minda dan otot serentak. Sebab tu ada kajian pakar dan doktor suggestkan Venetron Plus. Ia 100% herbal semula jadi dari Jepun. Ia tak paksa tidur tapi bantu redakan overthinking dan anxiety dalam kepala tu dengan cara yang sangat natural. Apa yang bezanya Venetron Plus dengan suplemen yang lain? Ia langsung tak kacau hormon kita, terutama sekali pada wanita. Tak ada ketagihan, tak ada rasa mamai, hanya rasa tenang yang sangat cukup. Untuk otak dan badan, rasa ringan. Bila saraf kita dah rasa tenang, barulah kita dapat deep sleep yang betul. Esok pagi, emosi kita lebih stabil. Nak hadapi hari yang sibuk, kesiankanlah kat badan kita. Jangan paksa dia, tapi bantu dia untuk rehat dengan selamat. Kalau nak tahu lebih lanjut macam mana nak dapatkan rehat yang lebih tenang dengan Venetron, boleh tekan butang bawah ni. Ingat, pastikan suplemen yang kita ambil tu tak terukkan lagi kesihatan badan kita.